bagaimana dengan keadaan anak-anak Albert? Anak Albert ada 2 orang ya. Ya. Seorang lelaki, seorang perempuan. Lelaki 13 tahun. 13 tahun, perempuan umur 10 tahun. 10 tahun. Ya. Kecil dia. Masih kecil. Seorang anak saudara lagi di dalam rumah. Masa Umur kejadian 12 tu. 12 tahun. 12 Ya. Okey. So macam mana perasaan mereka? I mean, sedikit banyak pasti mereka terganggu ya. Ya. I mean, ini Mereka bukan biasa. mereka memang takut masa tu. Saya nampak mereka memang panik. Ketakutannya mereka luar biasa lah bagi saya. Satu. Yang keduanya mereka trauma masa tu. Saya boleh nampak mereka trauma. Jadi saya pun telah hantar mereka ke Penang dengan kakak isteri saya supaya mereka pergi sana dulu rehat, bermain di sana lah, supaya saya berharap mereka lupakan apa yang terjadi di sini lah. Begitu. Correct. Jadi apabila tuan tanya ini, saya ingat balik dulu masa tahun 98 kan, macam mana ayah bapa mentua kepada Anwar Ibrahim, dia peluk anak dia, dia cakap kejam lah ni, sampai anak mau peluk bapa pun tak boleh. Ingat? Ingat tak tuan apa yang berlaku? Sama lah, exactly lah. Saya ingin tanya, apa yang sekarang mereka buat terhadap saya? Apa bezanya? Apa beza dia? Masa tu kamu cakap zalim, kejam. Apa yang kamu buat sekarang tidak zalim kah? Tidak kejam kah? Masa tu tiada pun seorang polis mengacukan pistol terhadap Wan Azizah, terhadap isteri dia. Tetapi hari ini mereka mengacukan pistol terhadap isteri saya. Apa kesalahan isteri saya? Apa mengena dengan isteri saya? Correct. So Albert, sekarang ni Albert anak Albert pergi ke Penang untuk orang kata basically untuk mententeramkan pemikiran mereka ya. Betul. Albert berhubung dengan mereka kerap. Ya, Hari-hari. kerap video call. Dia orang pernah, sorry to ask lah, but kena tanya. Ya, please. Sebab ni sensitif juga isunya. You all pernah berbincang tak apa yang jadi? I mean as a family, your wife, anak-anak you, macam sebab you lepas you kena tangkap tu, you 6 hari kan dalam 6 hari. Termasuk hari tangkap 7 hari lah. 7 hari, 7 hari lah. Saya belum sempat lagi bincang apa-apa sebab saya harap mereka lupakan dulu. Mereka sebab mereka kan budak. Jadi mereka pergi main kan, mungkin mereka rasa gembira di sana. Selepas ni lah saya akan menjelaskan kepada mereka lah. Semasa saya masih ingat lagi, isteri saya memberitahu kepada saya bahawa anak saya, perempuan saya di Penang selalu tanya, is it father still in the jail? Bayangkan, adakah bapa dia masih dalam penjara?